Antara yang cuba disambut oleh Akyar. Belakang di sebelah kanan. Faizal cukup baik antara terus ke tengah. Akyar tolakkan ke belakang untuk mencari Sweet Wilkin. Untuk menerima setting daripada Akyar dan sini agak sedikit. Ke depan Reza sedang berada dalam fasa untuk memberikan tekanan kepada terlibat ketika ini. Menggunakan kekuatan Kobinong. Cuba terus melurus ke depan, namun kawalan bola yang tidak bermain di samping Paulo Josue. Lambungan daripada Kobinong. Hampir-hampir. Sekali lagi Faisal. Juga tak percaya melakukan antara yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik. Kobinong antara lintang. Cuba ditanduk lebih baik. Faisal Alim menunjukkan kelajuannya antara ke belakang untuk Wilkin. Lambungan ke depan di situ. Faisal Alim dapat untuk sentuhan pertama yang cuba terus menghantar semula. Baik antara daripada Paulo Josue. So pura-puranya boleh. Dari Arif Aiman akan melambung. Cuba disambar situ peluang untuk Kos dengan Samrun Faisal. Kuat. Suka untuk Yanal juga sudah memberikan bantuan. Arif Aiman. Sampai kekuatan fisikalnya. Poliang. Kita lakukan semua ke atas pemain kapten pasukan Chinese Taipei ini. Lapor lihat larian ke depan Malaysia Arif Aiman. Cuba untuk melepasi ada antaran ke depan yang dilakukan yang mengharapkan dapat dikejar oleh Chen Hao, namun gagal. Masih lagi Akyar cuba lepaskan satu percubaan dilakukan oleh Malaysia untuk Malaysia. Satu lagi antaran yang baik muncul saja dikeluarkan oleh Kobinong. Faisal untuk Arif Aiman, sentuhan pertama yang baik. Cuba untuk mengelirukan lawan dan percubaan kaki kirinya masih lagi dalam kawasan berbahaya dan Juga melakukan rimatan terus untuk masuk dalam kawasan tengah. Arif Aiman dengan melakukan rimatan. muncul saja sempat dikeluarkan. Masih lagi bahaya. Peluang untuk Diogo dengan satu rempatan. Kaki kanannya cuba disambar oleh Diogo dengan satu larian yang cukup bertenaga. Corbin dengan satu lagi antaran untuk Akyar Rashid. Cuba lepas daripada Akyar Rashid. Dia menggagalkan daripada sepakan saja. Rimatan saja yang tidak. Attack kaki kiri, kaki kanan. Tiga. Antaran daripada Arif Aiman tumbuk keluar. Bukan untuk Chen Hao. Keputusan yang baik. Chen Hao cuba masuk ke tengah lini yang bahaya. Namun kini mereka tetap sekali lagi di sebelah kiri pula. Satu dua yang baik. Arif Aiman Kaki frustasi pada Arif Aiman yang masuk ke dalam. Tetapi penggerak di Taipei Wen Jin Ho, pemain ini adalah perusahaan sebelah kiri. Bermula gerakan daripada sebelah kiri. Oh, lampungan ke depan dari untuk Aish Kwame. Hutan yang baik. Sentuhan bersama Faisal Alim. Semula untuk Faisal Alim meneruskan lariannya. Masih lagi Faisal, namun tangan ataupun satu antaran. Julian Sa cuba juga dari Kobinong. Antaran jauh ke dalam kawasan penalti. Cuba mendapatkan Paulo Josue dengan Stu Wilkin. Dapat kesasaran Arif Aiman dengan satu lambungan untuk sambungan terus. Faisal Alim untuk Akyar membiarkan bola tersebut. Paulo Josue tiba-tiba masuk ke tengah. Arif Aiman tolakan untuk Faisal Alim. Gelap tiap sebenarnya. Hampir-hampir sama dengan pergerakan ketika kita untuk kita mendapatkan settingan pertama ini. Ya, sedikit tarikan. Gerakan bijak. Antaran ke belakang. Ada sedikit. Dua ke depan. Kali ini Paulo Josue cari ruang. Cuba untuk melepaskan rempatan.
peluang untuk Josue. Hariannya masuk ke dalam kawasan penalti dan tangan daripada Faisal Alim tidak cukup pula. Sama dia terus boleh melakukan khidmatan. Betul setting kawasan untuk gol. Faiman jatuh pula. Jemput juga Eskom. Tak ada relak. Eskom ambil secara tiba-tiba berakhirnya. Satu lagi peluang. Hendrik. Satu jahat. Perbuatan diselamatkan. Peluang kedua untuk Malaysia. Melakukan khidmatan